Wahai saudara-saudari, kenapa Empayar Majapahit yang begitu kuat tak pernah berani serang Melaka? Pada abad ke-15, Melaka hanya sebuah negeri kecil, tapi ada rahsia yang buat Majapahit tak berani sentuh. Armada Melaka yang gagah, berikatan dengan China, dan senjata rahsia yang tak pernah diketahui orang ramai. Raja Melaka ada perikatan yang buat Majapahit terfikir dua kali sebelum menyerang. Apakah rahsia sebenar yang disembunyikan dalam sejarah ini? Rahsia ini masih buat kita bangga sebagai bangsa Melayu hingga hari ini. Jom kita bongkar bersama.